Ini adalah layout plan. So kalau kita tengok dekat sini, ada studio 388 square feet and then ada unit 2 bilik, 1 toilet. So 506 square feet and then kita ada unit paling besar sekali 3 bilik 753 square feet. So sekarang kita akan tour unit studio untuk projek Kobas Suites. So pintu masuk dia daripada sini, first masuk akan jumpa pantry dulu. So ni adalah cooking area yang mana kalau biasa orang datang bawa family ataupun traveler yang nak jimat, so dia akan just masak instead of beli dekat luar. So ini kepentingan dia. And then kat sini kita ada peti ais dan microwave. So apa yang you nampak dalam video tour ni, inilah apa yang you akan dapat. Ada segi furnishing ke ataupun lantai, interior design semua you akan dapat sebiji macam ni. Alright. So ini adalah dia punya tempat gantung-gantung baju and then ini dia punya tempat letak luggage. Usually orang yang check in dia akan bawa luggage dan dia takkan ada masa nak lipat-lipat letak dalam almari proper. Sebab dia stay for short term je kan. Jadi dia buat sebiji macam ni mengikut kriteria yang diperlukan bila kita check in homestay. So belah sini adalah toilet. So toilet dia ada satu sahaja, lengkaplah semua yang ada dalam ni dia akan bagi. So agak luas sebenarnya. Okay, kalau tengok dekat sini. So ni dia punya toilet untuk unit studio. Kemudian kita pergi pada sini. So ni adalah sofa bed. So sofa bed ni kalau kita lipat dia memuatkan 2 orang. So sebenarnya unit studio ni boleh muat 4 orang yang selesa. Maksudnya selesa sebab dia ada katil dan dia ada sofa bed ni. Alright. So interior design semua akan dapat sama macam ni. So ni tempat dia agak luas juga kalau tengok. Okay. So dekat sini ada nampak aircon. So aircon, TV, kabinet, TV semua kita akan bagi sebiji macam ni macam saya cakap tadi. So ini adalah katil. So ini katil. Alright. Ni secara keseluruhan dia. Jadi untuk aircon ni kita bagi 3 star and above. And then untuk pintu kita dah tak pakai kunci semua. Kita hanya pakai fingerprint dan juga inilah apa latest digital door lock ni. So memang kita buat macam ni lah. So ni adalah unit studio. Okay. So unit studio ni memang sangat sesuai untuk investment. Kalau kita tengok sangat cantik. Okay, the next one adalah unit 2 bilik, 1 bilik air. So, bila masuk sahaja daripada pintu ni, okay, first belah kanan akan nampak ada pantry area. Jadi untuk orang yang check in, bawa keluarga, nak masak ataupun orang yang pergi travel, nak jimat, so dia boleh masak dekat sini. Okay, so microwave, peti ais, tempat masak, sink ni semua kita dah bagi siap-siap. Alright, lepas tu akan ada mini dining area dekat sini. So semua hiasan yang ada dalam video ni, semua furniture yang ada dalam video ni, inilah yang kita akan dapat. Tu special pasal developer ni lah. Alright, and then kalau tengok dekat sini, ini pun sofa bed. So sebenarnya unit ni muat untuk, sebab dia ada 2 bilik, katil queen, so 2, 4, 6. So ni kalau lipat muat 2 orang yang tidur selesa lah sebab dia dah ada tempat tidur macam ni. Alright. So ini adalah living room sebenarnya. Mini living room. Atas ada aircon, ada TV dan dekat sini akan ada window. Okay. So ni dia punya keluasan dia. Kemudian bila masuk je pintu tadi, belah kanan adalah pantry, belah kiri adalah belah kiri ni bilik. Okay, bilik. So kalau tengok dekat atas ni akan ada aircon kan. Lepas tu dekat sini tempat letak luggage gantung dan ni adalah katil yang muat untuk 2 orang. Okay, so lampu macam ni lah dia punya rupa dia yang kita akan dapat nanti kalau beli unit Kubas 2 bilik. Alright, so ruang dia sedikit kecil tapi untuk short term stay sangat-sangat sesuai. Okey, kemudian kita pergi dekat
bilik yang seterusnya. So ni adalah bilik yang seterusnya, besar sikit berbanding bilik yang waktu masuk tadi. So ada aircon juga, ada window dekat sini. Okey, muat untuk 2 orang dewasa dan dekat sini akan ada tempat letak luggage dan gantung baju macam biasa. So ruang dia sedikit luas, okey, berbanding bilik tadi. So ni adalah layout untuk 2 bilik, bilik pertama. So kalau tengok dekat sini, ini adalah toilet. So nak tunjuk betapa detailnya developer ni, betapa berpengalamannya developer ni. Kalau perasan, rumah ni memang ada 2 bilik dan 1 toilet. Tapi dia pecahkan untuk memudahkan guest yang nak datang check in nanti. So kalau tengok dekat sini, sebenarnya ni adalah gabungan 1 toilet. Cuma dia pecahkan macam zaman dulu-dulu. So dekat sini akan ada 1 pintu untuk ruang mandi. Dekat sini open untuk ruang kita gunakan sink. And then dekat sini pula akan ada 1 lagi pintu ruang untuk kita guna toilet. So dia pecah kepada 3 sebab apa? Kan unit ni muat 6 orang. So let's say lah 6 orang yang datang. So nak guna dalam satu, nak guna toilet. So yang nak gosok gigi, cuci muka boleh dekat situ. So dia tak perlu nak tunggu orang siap mandi. Kalau macam studio tadi, dia dah gabung satu unit. Dia gabung. So kalau nak nak guna toilet kena tunggu orang yang tengah mandi tu siap. So yang ni dia dah pecahkan siap-siap. So kalau kita tengok detailnya projek Edzim ni, developer ni, dekat situ kita boleh tahu yang dia memang berpengalaman untuk buat benda-benda macam ni. So aircon untuk yang ni, ruang tamu ada, bilik pertama ada dan bilik kedua pun ada. So memang komplit kita bagi, yang penting aircon 3 star and above. Alright, so ini untuk layout 2 bilik. So ini adalah unit 3 bilik. The biggest unit sebab yang ni setiap level hanya ada 1 unit sahaja, unit 3 bilik. So ni bila masuk sahaja, alright, ini saya duduk kat sini lah. Ini pintu masuk dia. Okay, pintu masuk ni first sekali kita akan jumpa bahagian pantry di sebelah kanan. Sama je macam tadi. Okay, so ini adalah bahagian pantry dia complete dengan microwave, peti ais, tempat masak, sink. Okay, kemudian terus ke depan ini adalah toilet untuk master bedroom. So toilet untuk master bedroom ni, okay, kita tengok dulu master bedroom. So ini adalah master bedroom. Okay, belah sana abaikan, sebenarnya bukan ada balcony atau apa-apa, dia just structure building dekat show unit ni macam tu. So ni katil dia muat untuk 2 orang and then ada aircon pun kita sediakan aircon dan interior designnya memang macam ni lah. Okay, so dekat master bedroom punya toilet ni kalau perasan dia ada pecahkan kepada 2 pintu. 1 pintu dari dalam bilik, 1 pintu dari luar. Sebab apa? Sebab unit ni boleh check in ramai orang. So in case orang nak toilet sana penuh, so nak check in, nak masuk dekat toilet ni tak perlu nak ketuk master bedroom untuk masuk ke toilet. Dia just boleh buka daripada luar. So ada 2 akses untuk orang luar dan orang yang ada dalam bilik. Okay, so itu untuk unit master bedroom. Kemudian ini adalah bilik yang kedua. So bilik yang kedua ni ada aircon, sama saiz macam unit 2 bilik untuk bilik ni. Unit 2 bilik tadi kan kita tengok bilik pertama dia macam ni. So sama juga yang ni. Ada katil untuk 2 orang tidur. Kemudian ada tempat letak luggage, aircon 3 star and above. So dekat sini ada dining area. Okay, ada 4 kerusi. So segala kelengkapan homestay tak termasuk dalam fully furnished. So fully furnished apa yang saya tunjuk. Tapi kelengkapan homestay macam dryer, sabun, selimut, towel, itu semua pun kita bagi. Itu dah kira startup package for homestay. Complete set memang kita bagi. So macam pinggan semua ni kita akan bagilah sebiji macam dalam ni. So yang ni saiz dia lebih besar sikit sebab dia 753 square feet. Dan ini adalah ruang untuk santai lah, ruang santai macam ruang tamu
So dekat ruang tamu ni akan ada TV dekat situ dan untuk aircon dia ada dekat sini, atas ni. Okey, kalau 2 bilik tadi dekat situ, tapi yang ni dia buat dekat atas ni. So ni interior design dan akan ada window dekat situ. So unit-unit kubah ni tak ada balcony sebab yang ni kita buat homestay. Jadi untuk keselamatan, untuk safety, developer tak buat ada balcony. Okey, so ini sofa bed juga, boleh muat 2 orang juga. Boleh lipat. And then carpet semua dia dah bagi. And then kita pergi pada bilik yang kedua. So bilik kedua ni adalah master bedroom untuk unit 2 bilik tadi. Tapi yang ni unit 3 bilik. So this one adalah consider bilik yang kedua. Kalau tadi master bedroom, ini bilik yang kedua. So ni dia punya tempat letak luggage. And then ini adalah katil. Dan dia ada window 2 dekat situ. Satu window dekat situ, satu lagi dekat belakang ni. So aircon dia dekat sini. Besar sikit lah. Tadi kalau perasan dia sini je, habis. So dia tak ada space yang extend ke belakang tu kan. Alright. Kemudian bahagian toilet. So bahagian toilet ni sama sahaja dengan unit 2 bilik tadi. Sebenarnya satu toilet sahaja dekat sini, cuma dia pecahkan kepada 3. Satu akan ada pintu untuk mandi, satu lagi open untuk guna sink, satu lagi tutup untuk gunakan toilet. Jadi orang yang check in ramai-ramai tak perlu tunggu. Orang yang dalam toilet siap baru boleh mandi ke apa, tak perlu. So kalau perasan, unit 2 bilik ni, unit 3 bilik ni dia sama macam unit 2 bilik daripada segi layout ni. Sebab belah sini, okey, ni adalah pintu masuk. So belah sini sama sebiji macam mana unit 2 bilik. Cuma berbeza sebab dia dah ada, yang belah kanan beza sebab dia ada master bedroom dan ada toilet dan pantry dia macam ni. Kalau yang tadi dia menegak kan, yang ni dia melintang. So ruang space dia sangat-sangat besar untuk own stay sesuai, untuk buat homestay sesuai. Tapi kalau tengok cara kita buat toilet, developer buat toilet, tak ada balcony. So sangatlah sesuai untuk short term rental. So unit ni kalau untuk setiap level macam saya cakap tadi very limited sebab satu level akan ada satu unit sahaja. Okay, so ini adalah layout untuk 3 bilik. So aircon dia ada satu dekat bilik pertama, bilik kedua dan ruang tamu dan master bedroom. So akan ada 4 unit aircon, 3 star and above.